khabar guys? Hari ni kita gerak ke Kampar guys. Inilah Pekan Kampar. Kawasan ni macam negara Kampar lah. Tak tahu nak cakap apa guys. Apa pun. Tempat ni cantik. Kalau kat sini petang-petang banyaklah orang-orang Cina, orang Melayu pancing. Kebanyakan yang pancing sini orang-orang sekitar sini lah. Okey guys, sekarang kita gerak guys. Saya sebenarnya nak pergi Kedah ni. Usut terjumpa kereta Mitsubishi KL lama ni. Okey guys, kita gerak dulu. Jumpa askar training kat Teluk Intan. Punyalah jauh mereka jalan kaki. Okey guys, sekarang kita nak pergi Kedah guys. Inilah Tanjung Dawai. Dekat sini makanan dah tak sedap dah. Mungkin tukang masak dia dah tak ada kot, dah meninggal. Dulu sedap guys. Sekarang ni saya singgah lah dekat Bukit Merah guys. Nak balik ke Kuala Lumpur. Banyak kereta. Ingatkan nak buat meter, tapi tak sempat. Inilah kawasan Bukit Merah guys. Air dah kering guys. Apa pun kita relax lah dulu. Sokok dulu guys, Dulu empangan ni kering. Boleh nampak dia punya rumput. Tak dalam tempat ni. Saya ingat adalah 6 kaki. Air pun dah tak ada dah. Sekarang ni dah ada orang tebang balak. Tak guna punya orang. Dah apa-apa tebang balak, air pun dah tak ada. Okey guys, tempat ni memang cantik guys. Rugi tak datang. Dekat sini banyak lah jumpa burung-burung gila. Kalau datang sini jangan lupa lah. Kat sini banyak burung-burung gila. Bangau ada. Burung garuda ada. Okey guys, kita gerak dulu guys. Nanti kita pergi lepak tempat lain guys. Jumpa lagi, bye bye.